Ada apa-apa lagi nak bertanya berkenaan fees untuk ODL? Assalamualaikum Puan Lina. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, Puan Lina ada bagi saya dokumen untuk withdrawal EPF as a full-time mode. Dia punya fee 19,000 something. Bentar ya, sebab bergema sekali. Saya tak berapa jelas dengar. Okey, cuba sekali-sekali pun. Okey, untuk full-time mode MBA ODL, Okey. saya nampak, boleh tak Puan pergi balik structure MBA? MBA ya? MBA. Saya nak pergi kat belakang ni. Sekejap je dia keluar. Cepat sangat dia punya tu. Semua tak boleh. Boleh ke? Yang MBA ke Puan? Okey, betul. So, saya apply hari tu full-time mode, 19,000 fee, but the document that yang I receive untuk withdraw EPF tu 91,000 maximum of study duration. Apa beza dua ni ya? Apa beza between? Sebab dalam dokumen EPF tu 21,000. Tapi 21,000? for minimum of study duration tu 19,000. Okey, Adakah macam dalam ni. dokumen EPF tu perlu maximum duration punya Ya, saya letak yang maksimum sebab saya tak nak nanti kalau kata saya letak 19,000, contohlah kalau kata ada drag semester, nanti dia kata tak entitled untuk claim sebab kita dah letak yang full 19,900. Tapi dia tak effect apa Puan. Kita just letak dekat situ yang full amount keseluruhan untuk program 21,000. Tapi kalau Puan within 1 years and 7 months tu, kita akan claim 19,900. Okey, faham. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Saya Syazad ya, of the DBA program. Boleh lihat semula this breakdown fees untuk DBA. Pertanyaan saya just to confirm setelah tahun 3 tahun pertama, extension will be 4893 lah untuk every year onwards. Tapi research punya component start tahun berapa ya? Tahun 3 ya? Bukan tahun 2. Sorry? Nak boleh display DBA breakdown lagi sekali. Okay. So di sini kalau full time component, full time punya program, kalau ada apa-apa perpanjangan setelah tahun 3, pembayaran around 4,800 lah setahun je untuk sambungan sahaja. Tidak ada apa-apa cost fees yang lain ya, hanya administration fees. Contoh macam ni, kalau cik dalam full time, so duration is kat sini 3 tahun. So kita dah complete charge sampai 36,000. Let's say kalau cik belum complete lagi, diminta untuk sambung, so there is an extra yang kita akan charge on administration fee saja. Okay? Cik punya mode is full time, kita akan charge 36,000. Tapi in case kalau ada extension of semester, after 3 years, kita akan charge administration fees. Okay, faham. Okay.
Tapi itu every year extension fees lah. Tapi yang untuk tahun kelima ni hanya guna pakai untuk part time course saja. Yes. Okay. Kalau cik boleh tengok dekat local part-time ni, dia punya tuition fees ni based on module taken. So, kalau basically ni satu module is 3,745. So, dia punya module ni kita anggap 1, 2, 4, 5, 6, 7. 7 module tu within 2 years. So, after that, untuk research. Okay, faham. Tapi kalau full time, the first 2 years dah selesai kan? The first years dah selesai kan? Semua Kalau tengok coursework. Kalau tengok number of module kita yang projection dekat atas tu sampai 2 tahun tu ambil ke tahun ketiga sikit. Okay, faham. Ha. Okay. Terima kasih. Okey, sama-sama. Ada lagi soalan? Ada lagi soalan? Kalau tak ada soalan, saya nak akhiri briefing untuk tengah hari ni sebab student pun nak pergi rehat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa soalan lanjut yang nak tanya dengan kami, boleh je hantar by email kat sini, finance@lsu.edu.my, ataupun boleh je WhatsApp kepada nombor WhatsApp rasmi kami lah, yang ni formal, which is kita akan reply within office hour. Kalau nak call direct saya, boleh call terus lah. Okay. Macam tu saya sudahi dengan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan atas kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk student, saya lupa beritahu yang bila you all menyambung untuk next semester, ada payment 350 yang you kena bayar. Which is, sekejap ya saya tunjuk. Okay, Alhamdulillah. Okay, tadi baru saja selesai dengan finance department. So, insyaAllah tadi nombor semua dah ambil. Terima kasih kepada peranjat atas perkongsian sebentar tadi. Jadi, awak-awak sekalian boleh terus ke finance department ataupun boleh contact nombor yang tertera lah. Baik, insyaAllah kita akan bersambung semula bagi slot Student Affairs Center pada jam 2.30 insyaAllah. Pada lunch hour nanti kita akan sambung pula dengan Student Affairs Center Department dan juga ada berkenaan bagi pelajar universiti di kampus. Kita ada perkongsian sedikit lah dengan aktiviti dan juga maklumat baru, teknikal baru selepas ini. Jadi untuk Student Affairs Center kita akan sambung selepas makan tengah hari sekejap lagi insyaAllah. Okay. InsyaAllah sekejap lagi kita akan berjumpa semula di link yang sama. Boleh masuklah sekejap lagi. For now, untuk yang di kampus boleh tunggu dulu. Kita ada taklimat sikit sebelum turun makan, dan bagi mereka di online boleh rehat dulu. Sekejap lagi boleh pukul 2 insyaAllah boleh masuk semula. Terima kasih. Tadi saya